Okay, Assalamualaikum. So untuk video kali ni, aku sebenarnya mesin basuh ni dia naik error code H52 lah. Dia naik error code H52. Aku nak repair lah, nak buat video. Sekali aku test okey pula dah. Mungkin sebab dah biar lama sangat kan. Dia sejuk, so dia okey. Tak tahulah lepas ni. Takut dia naik balik kan. So tak apalah, biar dulu lah error code H52 tu. Okay, jadi dekat aku ni ada sebiji mesin basuh top load muatan atas. Jenama Panasonic. Okey, jenama Panasonic 13.5 kilo. So model dia NAFD 13AR1. Okey. Panasonic bawa dia dekat atas. Okey. Panasonic 13 kilo, NAFD 13AR1. Inverter lah. Yang ni inverter. Okey. So projek kali ni aku nak tunjukkan cara lah macam mana nak servis. Jadi mesin basuh ni dah 3 tahun. Ada orang tak nak dah sebab error code H52 tu. Jadi aku beli dekat dia dengan harga sekian-sekian. Aku berani ambil murah-murah je lah kan. So aku test okey pula dah. Tak apa, biar dulu. Okey, jadi aku nak tunjukkan cara macam mana nak servis lah. Nak buka drum dia tu lah. So mesin basuh dah 3 tahun tak pernah servis lah ni. Okey, tengok body dia cantik lagi. Cala-cala sikit tu biasalah. Mesin basuh pun besar, 13 kilo. Tapi tak pernah servis lagi. Jadi kemungkinan dalam dia ni memang kotor gila lah. Okey. So ini berkarat sikit, tak ada apa tu. Belakang ni pun habuk. Nanti aku buka, aku nak tembak dengan water jet lah. Okey. So jom kita buka. Jadi video ni aku tak buat detail sangat. Aku buat daripada jauh je. Dia kena buka dululah. Macam mana pun top load kena buka dulu atas ni. Okey, kena tarik keluar baru kita boleh buka drum dia tu. So kalau tengok sini dia ada beberapa skru lah. Aku pun tak pasti macam mana nak buka dia, tak pernah buka lagi. So kita buka ikut point skru lah. Belakang ni ada 2. Okey. So sini ada 1. Sini ada 1. Belah tepi ni nampak yang bulat ni. Okey, yang bulat ni stiker dia ni boleh buka. Dia ada skru. So kita buka itu. Belah sini ada 1 lagi. Okey, tengok atas. Kalau tengok atas dia tak ada apa-apa, dia tak ada skru apa. Okey. So 2 belah tepi, 2 belah belakang, 2 belah atas. Kita buka yang tu dulu.
Okey, so boleh tengok dalam dia. Okey, ni dia punya hub. Okey, sedikit tip masukkan skru ni. Ni penarik pull setter ni, masukkan skru. Nampak skru tembus. Okey, nampak skru tembus. Okey. Jadi kau skru agak-agak aja. Jangan terlalu dalam sangat. Okey. Skru agak-agak aja. Kalau kau skru dalam sangat, takut tembus. Dia punya apa ni yang panggil lah? Dia punya hub. Dia punya apa lah? Alamak, aku lupa pula dah. Dia punya takung lah. Okey, dia punya takung takut dia tembus. Nanti bocor pula mesin. So, bolehlah check sekali sini. Takut ada OIC dia. Ni gearbox dia ni. Okey. So, bentuk dia, trade dia ada 4 bucu lah. Sini dengan sini. So, tengah-tengah ni kosong, tak ada trade. Bawah ni pun tak ada trade. Trade dia belah atas je. So, agak kotor lah. Boleh lah. Okey, satu lagi. Masukkan buka ni. Alah, aku nampak ni pula. Nampak tak tu? Penuh habuk lah. So, kena cuci dah ni. Kena cuci. Okey, so masukkan buka dia punya cover atas ni. Pastikan jaga-jaga dengan wiring. Kita tak nak dia menarik sangat. Okey, tak nak dia menarik sangat. So, macam aku tongkat. Supaya dia tak tergantung lah. Okey, so ni drum dia. Tak pasti habuk apa ni. Keras-keras ni. Okey. So kat luar dia pun boleh lah. Nak kata kotor sangat tak ada juga. Tapi kotor jugalah. So yang ni, dia punya besi ni aku akan buka. Aku kalau servis aku tak akan tembak terus. Aku akan buka ni, ada skru dia ni. Okey. Belah bawah pun ada skru lah. Keliling. So besi ni aku akan cabut. Nak cuci bagi bersih. So dalam dia ni ada air lah. Dia punya pemberat. Yang ni ikut air dia. Pemberat dia ni. So air dia kita tak buka lah. Kita cabut seketul lah ni.
Okey, jadi bila korang cuci dalam ni, korang tembak water jet, so air akan bertakung kan. Macam mana korang nak buat? So ada dua cara. Yang pertama sekali korang sambung plug. Okey, sambung plug. Ni plug dia ni. Korang onkan mesin. Okey. Buka mesin, onkan mesin, korang pilih spin. So bila spin dia akan buka dia punya drain motor. Jadi air akan keluar habis. So bila air dah keluar, korang tutup balik. Okey, tutup balik switch, cuci lagi sampai dia bersih. Okey, yang tu kalau nak guna plug lah. Sekiranya korang tak nak guna plug, korang boleh tarik je belakang ni. Tapi cover belakang kena buka dulu. So korang kena tarik drain motor dekat belah bawah ni. Ni air dah keluar. Ni drain motor dekat belakang ni. Tarik dah. Okay, nampak air dah keluar. Tarik je sampai air tu habis. Okay, nampak air kotor dah keluar dah. Kalau korang lepas dia akan tutup balik. Okay, nampak air slow. Buka, tahan, kena tahan lah. Kena tahan. Air lemah lah. Okay, tengok. Nampak tu. Kan air dah kurang dah. So, korang kena tahan sampai air habis. Lepas tu, korang cuci, korang buka balik kat bawah tu. Okay. Jadi, aku nak sambung balik. So, cover belakang tu pun nak kena basuh. Ni atas ni nampak ni. Tak tahu bekas sabun ke apa ni. Nak kena cuci balik. Ni belakang-belakang ni nampak abuk ni. Nampak abuk ni. Kena berus lah. So, ini pun kena cuci lah. Ini boleh tarik je ni. Dia punya filter untuk valve inlet ni. Kotor lah. Penuh dengan karat. Okey. Okey, so skru ni sebenarnya dia dah reput ya. Skru ni bukan besi sebab dia tak karat. Dia material apa aku tak pasti. Tapi kalau tengok dia agak kotor. Kan bila check balik tengok dia dah reput dah. Tapi aku tak standby. Jadi aku pasang balik je lah. Okey. So kalau kat hardware ataupun kat kedai spare part nak cari, kena order kat Shopee lah. Tapi order kat Shopee jadi lambat sikit lah. Nampak tak? Dia dah pecah dah. So tak tahu berapa lama dia tahan ni. Aku akan guna dululah. Tapi sebelum kita pasang, kita ambil dululah ukuran dia. Okey, dia saiz berapa? 38. Okey, tengok bentuk dia macam mana. Senang kita nak cari nanti. Okey. So jom pasang.
Okey, sedikit video tambahan lah. So cerita dia macam ni. Bila aku dah siap pasang semua, aku baru perasan dia punya skru drum ni aku lupa nak bubuh. Ni nampak ni. Kan awal tadi aku nak buka skru drum kan. Aku lupa nak pasang balik. So bila aku buka, aku nak tarik drum tu, tercabut belah atas. Tercabut belah atas. Ni. Dia punya balancer air dia ni, tercabut. So bila dah tercabut macam tu senang lah. Ni yang tadi nak buka tadi ni. Macam mana tarik? Tarik je ke atas. Okey, nampak? Nampak tak belakang dia? Kotor belakang dia. Okey. Tu, dari sebelah pula sama juga. Kita tarik ke atas. Okey. Nampak tu? Kotor lagi. Tu. Nampak tak? Okey. So, yang ni tak ada masalah lah. Okey. Yang aku cerita tadi ni. Yang ni tak ada masalah lah. So, memang boleh buka lah dia punya apa ni. Dia punya ni memang boleh buka lah rupanya. Tadi sebab try tadi ketat. Okey. Tadi try tadi ketat. So, yang bawah ni pun boleh buka jugalah ni ya. Boleh buka jugalah ni. Ni, lock dia ni. Kentui lock dia ni. Lepas tu tarik balik. Tapi sebelum buka kena marking dulu lah. Takut kedudukan dia tak betul. Okey. So, dah terbuka dah. Nampak tu. Kotor lagi. Ni. Tu. Sebab tu tadi aku usaha nak buka. Okey. Tu. Balancer dia pun kotor. Okey. So dah boleh buka ni. Aku nak cuci dulu lah. Lepas tu aku nak pasang balik. Jangan lupa skru dia. Aku tadi kes skru lupa nak pasang. So kalau kau nak buka macam aku awal tadi aku dah buka kan. Tapi tak boleh nak tarik. Kau kena ketuk-ketuk sikit bagi dia tercabut. Yalah sebab benda dah lama. Walaupun kita dah buka skru semua dah. Tapi benda dah lama dia lekat tau tak? Dia lekat. So tadi aku buat tak boleh. Aku cuci lah macam biasa. Yang ni sebab dia lekat ke skru tu. Dalam tu kan dekat motor dia. Jadi dia senang lah nak tarik. Okey lah. Okey, so dah siap cuci. Jadi nak pasang balik dia ni pun payah juga. Nak pasang balik dia payah. Okey, so masa aku nak buka tadi. Yang ni aku twirl. Aku twirl. Sambil tarik tu. Ataupun sambil tolak daripada dalam. Jadi bila nak pasang balik. Nampak tak bibir dia ni? Lock dia ni. Dia terkepak dari dalam ni kan. So yang ni kau kena ketuk dulu. Bagi dia tegak. Okey, bagi dia tegak. Barulah boleh masuk ni. Kalau tak dia tak boleh nak masuk lah. Dia lekat dekat bucu dia tu. Dia lekat. So kena ketuk bagi dia tegak. Bila dah masuk dah. Baru korang boleh ketuk balik. Bagi dia grip balik dekat atas ni. Okey. So marking dia kat mana? So marking dia korang tengok kat sini. Ni. Sambungan besi ni. Marking dia dekat sini. Ni. Yang ada anak panah ni. Nampak ni. Anak panah dia ada satu je. Tempat lain tak ada lah. Dekat sini je. So dia duduk macam ni. Berat juga. So dia duduk macam ni. Dia akan duduk macam tu. Ni skru dia ni. Dia akan duduk kat sini skru. Lepas tu satu lagi skru sini. Dia akan duduk sini. So yang ni lock dia ni. Dah siap pasang nanti yang ni kena ketuk masuk dalam ni lah. Jadi sebelum pasang yang ni kena ketuk dulu ni. Okay, kena ketuk dulu ni bagi dia tegak. Pasang tu bagi rapat. Baru kita ketuk balik. Bagi dia lock. Okay. So lepas tu boleh lah. Pasang balik skru lah. Atas ni tak ada masalah. Atas ni senang. Atas ni senang. Kita letak aja. Okay. So itulah tip tambahan lah. Walaupun video dah habis. Tapi aku tambah sikit lagi lah. Takut korang buat nanti. Sangkut tengah jalan. Lepas tu tak boleh nak pasang balik. So aku tambah lagi lah info lah. Okay, jadi kalau apa-apa nanti. Kalau ada apa-apa korang boleh tanya lah. So minta maaf lah. Video kali ni agak berterabur sikit lah. Sebab aku pun cuba-cuba je ni lah. Tak sangka pula boleh buka. Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya nanti, korang komen lah. Okay lah.